Dulu aku hidup 60-70 tahun, aku buang tu ya. Mati ni tuan-tuan, dia merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar-benar. Waktu hidup kat dunia ni Allah sebut apa? La'ibun walahun. Main-main tipu daya je. Apa benda yang betul-betul tuan-tuan dapat kat dunia ni yang tuan-tuan akan bawa pergi akhirat? Tu kereta kita yang duk ada tu. Tu berapa biji yang kita akan bawa pergi nanti pergi alam barzakh. Duit yang duk dalam akaun tu, bawa pergi tak? Tak. Sekupang pun tak bawa pergi. Baju yang tuan-tuan pakai tu, rumah yang duk ada tu, besar ke kecil ke, seketul bata pun kita tak pergi kat akhirat. Betul-betul bawa apa? Bawa amal. Amal apa yang kita bawa? Tuan-tuan tahu sendiri tuan-tuan buat apa? Semayang kita banyak mana yang kita nak bawa? Semayang sunat banyak mana yang kita nak bawa? Sedekah banyak mana yang kita nak bawa? Betul-betul yang punya. Tuan-tuan sendiri tak? Dan tuan-tuan rasa cukup dah nak bawa ni? Dah. Tapi bila main time dia, tuan-tuan pergi. Yang tu yang tuan-tuan akan bawa. Yang kita sendiri tahu banyak mana kita buat. Dan duduk alam sana. Alam yang paling lama. Dan tuan-tuan takkan keluar-keluar dah daripada dia. Sebab tu Allah sebut, la'ibun. Main-main. Walahun, tipu daya aja. Hidup kat dunia ni. Waktu mati tu pun kita tahu. Ya Allah, aku rupanya tak buat apa pun. Aku tak ada apa pun. Dulu aku hidup 60-70 tahun. Aku buang tu ya. Dalam keadaan kita dengar ni pun, kita akan tetap buat benda yang sama. Tahu pasal apa? Pasal ni lah. Hang buruk kah? Hang elok kah? Hang cantik kah? Ni lah yang duduk depan mata kita, nama dunia. Akhirat kan boleh ada siapa duduk cerita kat kita. Tak ada siapa yang mati, mai keluar balik cerita kat kita. Melainkan iman saja.